bayangkan korang jumpa jodoh di Malaysia, seorang lelaki yang sangat baik, sangat sopan, bertanggungjawab, dan lepas tu korang pun berkahwin. Dan rupanya lepas berkahwin tu, itulah permulaan mimpi ngeri korang. Dan inilah yang terkandung dalam filem Diplomat, filem yang wajib anda tonton. Dah tengok ke belum? Ya Allah, saya sangat-sangat amazing dengan dia punya pace. Sepanjang saya tengok ni, non-stop tak boleh nak alih mata. Tahu filem Diplomat ni, watak utama dia adalah Uzma. Uzma ni adalah seorang wanita warga negara India dan dia beragama Islam. Dia datang ke Malaysia untuk bekerja dan pada waktu itu dia berjumpa dengan seorang lelaki Pakistan dan mereka menjadi rapat. Akhirnya mereka bercinta. Dan kalau korang nampak macam mana appearance lelaki tu yang bernama Tahir, dia sangat kemas, handsome, bertanggungjawab, baik. Of course Uzma kalau nak jatuh hati tu memang boleh jadilah. Dan apabila Uzma sebenarnya dia seorang ibu tunggal, dia ada anak yang penyakit thalassemia, di mana dia memerlukan kos rawatan yang sangat tinggi. Dan Tahir ni cakap dekat kampung dia di Pakistan boleh buat rawatan neuropati, yang mana hanya kos yang rendah dan dia boleh sama-sama selamatkan anak kita, disebut anak kita. So kat situ juga Uzma cair hati dia dan dia bersetuju untuk kahwin. Okey, sedia kahwin, Tahir ni balik Pakistan. Selepas 6 bulan Uzma akan datang Pakistan untuk tinggal dengan dia untuk dapatkan rawatan tu. Settle lah. And who knows, after 6 bulan Uzma berjumpa balik dengan Tahir di Pakistan. Tahir totally different. Pakaian dia, dia punya janggut, dia punya everything is different macam kita tengok. Okay, so Uzma sangat terkejut dan Uzma macam biasa. Dan apabila sampai sahaja Uzma ni terus dipakaikan burqa, tak boleh nampak semua kecuali muka, kecuali mata sahaja, itu pun ada jaring. Dan Uzma masa itulah dia hidup dalam neraka. Dia ditempatkan dalam kawasan tahanan yang ramai-ramai perempuan, yang sebenarnya Tahir ni pun dah ada ramai isteri, dah ada ramai anak. Dan Uzma ni bukan setakat dipukul, diterajang, dan dia juga menjadi mangsa penderaan seksual. Dan sangat-sangat teruk, sebab kita boleh nampak macam mana rendahnya martabat wanita yang diperlakukan dalam cerita ni, which is the reality. Dan Uzma mengambil kesempatan ni untuk cuba keluar daripada neraka ni. Dan dalam cerita ni juga kita boleh nampak bagaimana kuasa membantu dan menindas seseorang. Apabila Uzma dapat bertemu dengan Diplomat, yang this is another main factor dalam cerita ni, JP Singh, yang dilakukan oleh John Abraham. So dialah yang membantu Uzma dengan kuasa yang dia ada. Bersama dengan Menteri Luar India, mereka telah berusaha untuk mengeluarkan Uzma dengan pelbagai cara. Dalam masa yang sama, dengan kuasa orang besar di Pakistan juga menggunakan untuk menindas dan cuba menghalang Uzma daripada keluar daripada Pakistan. So you can see macam mana dia punya pace dia sangat-sangat mendebarkan, sangat takut, sangat sedih, sangat a lot of mix of feelings tau. Dan kita rasa macam dengan dia punya kesedihan, dengan dia rasa dia bodoh, dia boleh percaya, dan anak dia seorang-seorang ke India. So you know how another thing is, Diplomat ni bukan orang Islam, tapi Uzma ni adalah orang Muslim, dan mereka tolong bukan kerana engkau Islam, engkau ni, no, but because of humanity. Okay, so dekat situ another thing yang kita sangat-sangat best sangat cerita ni. And then after that, lepas tu Uzma all out, dan dia ada trauma yang sangat besar apabila dekat Pakistan, dekat apabila dia disimpan, dikurung, dan dia cuba untuk atasi trauma dia, bercakap di mahkamah. So korang kena tengok movie ni. Tengok movie ni, dia sangat-sangat best. Dia adalah real story. Di hujung movie tu ada tunjukkan macam mana Uzma yang sebenar, JP Singh yang sebenar, mereka bercakap di sidang media. Dan yang paling sedih lah, babak yang paling sedih, apabila Uzma keluar je daripada dia berjaya sampai di sempadan India dan Pakistan, buka jaket tu, dia nampak je India, dia terus cium dekat tanah India, dan dia cakap, aku hanya nak bersama dengan anak aku di bumi ini. Dia nak bersama dengan anak dia. So memang sangat-sangat sedih, and I'm crying, you know, sebab kita boleh nampak, kita boleh rasa tau sepanjang perjalanan movie ni. So kalau korang belum tengok, korang wajib tengok. Ada banyak sangat lesson learn, ada banyak sangat moral value. For example, kenal seseorang, kita kena tahu, kena buat istikharah, jangan terus percaya nak kahwin dan sebagainya, especially warga asing macam yang kita tengok hari ni dalam movie ni. Dan bayangkan berapa ramai lagi sebenarnya orang macam Uzma yang ada menghadapi isu yang sama dekat Pakistan, atau mungkin Afghanistan, atau mungkin negara lain, yang mereka mungkin tak selamat, terpaksa menjadi tahanan sampai bila-bila. So this is the real story. Siapa yang dah tengok,
Okay, boleh komen apa pendapat anda dan apa babat yang paling korang rasa sebab, yang korang rasa paling tak boleh lupa. Okay, cuba komen dekat bawah. Dan kalau rasa enjoy, rasa suka, bolehlah subscribe, like and share my channel. Okay, Assalamualaikum.